Mana kunci kereta aku ni? Kak. Cik Abu. Cari kunci kereta lah. Kasi kunci kereta kat dalam tu. Kat dalam? Sini kat dalam. Tak apa, jom je kau cari kunci. Sekali je nak pegang tangan saya ni. Saya tengah cari kipas. Boleh tunjuk tu saya tak kipas mana tengah promo sekarang ni? Boleh. Awak dah tunjuk. Boleh. Sini kak. Ni kipas yang paling murah ni. Nak ni. 159. Cukup murah ke tak? Okey lah. Ada lagi yang paling murah tak? RM89. Cukup murah. Water heater ada tak bang? Water heater pula. Nak water heater? Ikut main ni. Nak water heater tengok ni. Ada banyak pilihan. Ada Sipam ada, di Sipam ada. Tapi paling murah 179 ni lah. Kata nak jimat sangat kan. Saya nak tengok tanda. Satu tanda boleh? Aku ni nasib baik tengah puasa. Dekat sini jamban pun banyak. Kalau taste nak berak tu mahal kat belah sana. Tapi yang kalau nak berak tu murah, ni lah. Ini 228, ini 165. Tapi ni 2 piece, ini 1 piece. Kan? You want a piece of me? Ada tak tempat premium sikit? Kat level mana tempat premium tu? Sebelum kita pergi tempat premium, sini ada sinki yang... sana lah sikit. Orang tengah ada customer. Ni ada sinki. Sinki ni harga dia... okey tak? 289. Okey 289 Ada berapa colour ni bang? Ini colour gold ada, colour hitam ada, tengok. Takkan tak premium. Saya nak colour gold lah bang. Colour gold yang jadi bagi jadi tapi saya tengok premium dulu. Jom lah bawa abang kat atas. Saya nak complete kat rumah saya tu. Lalang kalau kan. Kalau tak ambil kan, memang lah. Tadi cakap nak bawa saya ke tempat premium. Ke mana ni abang bawa ni bang? Sabarlah. Tadi kata nak murah kan. Saya tunjuk dulu barang murah ni. Ni 88 dapat 2 bowl ni. Barulah saya bawa pergi premium ni. Tak 88. Nak murah semua benda murah. Ambil sinki dapat 2 ni. Boleh lah bang. Bang, marah kat saya ke bang? Ni lah dia ni bang. Bang, mana bawa saya kat mana ni bang? Tadi abang buat video cakap tengok chandelier ni. Abang bawa pergi chandelier ni. Tak bang, saya nak tengok downlight bang. Saya dah beli untuk bilik saya bang. Tak cakap. Downlight memanglah ada. Yang serendah RM4.5. Tapi bukanlah kat sini. Ingatkan chandelier. Itu saya nak bang. Bang. Saya nak pergi kat tempat premium tadi bang. Abang tak tunjuk pun kat saya. Ingatkan dah balik dah tadi. Jom abang cepatlah. Saya nak balik dah ni. Premium? Jom. Macam-macam ada kat sini Dah cakap awal lah. Tadi awak yang nak balik awal sangat. Kita ada standing cooker. DeLonghi ada. Leban Steel ada. Taklah bang. Saya ke tunggu gaji bang. Sebab sekarang ni tengah bulan kan bang. Awak ni memang nak kena. Sorry bang